jeruk maman ni kena letak dalam satu bekas, potong dengan cabai, lepas tu bawang sedikit. Kalau dekat kawasan rumput-rumput yang pendek-pendek yang macam ni, pokok maman memang banyak. Hari ni saya nak kutip pokok maman yang tumbuh meliar dekat kawasan di hadapan rumah saya ni, nak buat jeruk maman. Saya nak kutip banyak, setakat mana yang boleh saya akan kutip dulu sebab saya nak belajar buat jeruk maman ni daripada mak saya. Tengok banyak juga. Saya kutip yang bunga biru. Ada juga yang bunga putih tetapi jarang jumpa. Banyak kawasan ni. Okey, Assalamualaikum, salam sejahtera. Kali ni saya nak kongsi cara buat jeruk maman. Saya nak belajar daripada mak saya. Kebetulan mak saya ada dekat rumah saya ni. Saya nak belajar jeruk maman. Maman ni yang saya kutip dekat depan sana tu sekarang ni saya dah basuh dah. Basuh ni mak saya kata kena perisi, ambil daun ni saja. Daun ni hanya daun sahaja. Daun dengan pucuk. Daun dengan pucuk boleh ambil. Dah banyak dah mak saya buat ni. Jadi kalau ikut daripada orang tua-tua dulu ni, kalau kata jeruk maman ni memang dijadikan sebagai bahan untuk penjedap rasa ataupun lauk lah. Dia buat pemakanan. Tak kira lah makan malam, makan tengah hari, jeruk maman. Ni saya boleh kongsi lagi. Dia ada dua jenis. Satu bunga biru dan satu lagi bunga putih. Tapi yang saya ambil ni bunga biru. Biru dengan putih sama saja, mak saya kata. Kena perisi ya. Kena perisi. Kalau orang dulu ni nasi dengan jeruk maman pun jadi ya. Nasi dengan jeruk maman pun tiada jalan. Dia akan ada satu aroma dia. Kalau kau takut orang biasa makan tu, aroma maman, jeruk maman tu memang terbaik, memang lain daripada yang lain. Macam gas tu, bau satu macam tu, memang tak makan. Tapi kalau bagi kita ni memang satu benda yang mesti ada nasi panas dengan maman ni. Tu dia 3-4 pinggan. Lanjut. Ada apa sih? Maman ni ada orang jual tak? Maman ni maman pasiak nama dia, tapi pasiak. tak ada orang jual. Oh, maman ni maman pasiak. Tak ada orang jual, mak saya kata. Hak orang jual tu maman apa? Maman tanam tu. Oh, maman tanam. Maman tanam ada orang jual. Yang ni maman pasiak. Pasiak ni dia liak sikit. Kalau nak makan ni kena basuh elok-elok sebab maman pasiak. Ni macam tumbuh liak kawasan depan-depan rumah tu. Nak buat dia payah. Oh ya, buat nasi itu pula. Masuk nasi pula. Ada nasi. Sampai macam ni ya. Tinggal sampai macam ni. Tu. Sampai tinggal macam ni. Nak perisi. Dah habis dah perisi pucuk-pucuk daun maman ni, tinggal rantin saja. Sekarang ni untuk proses seterusnya, okey, saya akan tengok mak saya buat macam mana. Nak kena ada nasi. Nasi. Nasi yang kita makan tu. Ni nasi. Saya tak tahu nak buat macam mana nasi. Okey, saya nak bagi mak saya buat macam mana. Betul? Beyak. Nasi ni tengok berpandukan kepada ni lah. Daun tu lah. Tengok pada daun lah. Kalau daun banyak, nasi banyak lah. Kalau kata daun yang macam ni, saya ambil tadi lebih kurang dalam 1 sendok saja. Lebih kurang macam tu lah. Okey, yang tu. Sekarang mak saya tengah lenyek-lenyek dulu nasi. Tak sempat pula nak standby ayak masak. Saya ambil ayak yang dah ditapis lah. Ayak sejuk yang dah ditapis. Garam halus. Okay, nasi tu lepas dilenyek-lenyek tu, mak saya campurkan garam. Macam banyak garam? 2 cancau. Garam 2 cancau. Atas pada daun ni. Tengok pada daun lah dan cita rasa sendirilah. Kalau kata nak masin, tambah lagi garam. Yang ni nak buat untuk apa mak? Nak ambil ayak nasi. Ayak nasi dia lah. Nak ambil ayak nasi campur dengan pucuk maman ni. Ambil tapis kan, tapis ni. Nak tapis kan? Okey, tapis. Bismillah. Kan tak? Yang tak ada. Tekan kuat sikit. Bawah tu. Ambil ayam nasi.
Buah nasi dalam ni pun boleh. Tapi orang tengok tak elok pasal nasi ada. Pasal nampak nasi. Kita nak jamu Betul. orang tak boleh lah buh. Tu Betul. tak ada lah, kering dah tu. Dah. Cukup. Hmm. Okey, tapi ambil ayak nasi. Cukup. Betul. Ayak nasi yang dah dilenyek-lenyek tadi tu, ayak nasi tu campur dalam ni. Oh, nak kacau ni? Mai. Lepas tu Bagi kacau. Kacau bagi rata. Macam tu. Dah ada. Kap dalam besen kecil. Lepas tu, Simpan. Esok pagi boleh makan. mana simpan dah, bawa dalam bekas lah. Boleh makan. Bawa dalam bekas simpan. Berapa lama? Semalamnya. Satu malam. Satu malam boleh makan. Kalau biar 2 malam, berapa lama boleh tahan tengok? Dan seminggu boleh tahan kan. Seminggu boleh tahan. Buah dalam teh ais boleh buah kan? Hmm. Dalam teh ais pun boleh buah. Boleh tahan lagi lama. Okey, saya nak cari apa? Cari bekas lah. Nak buah. Bekas kena katuk ke? Bekas tak payah Katuk katuk? bagi rapat lah. Yang bekas kena tutup. Okay, saya akan cari bekas beras pula. Saya akan cari bekas yang boleh ditutup. Macam tupperware. Okey, saya dah dapat dah satu bekas tupperware yang dekat rak atas tu. Kabinet atas tu. Okey, nampak macam cantik. Ada tudung lagi. Betul? Nak buh dalam ni ya? Boleh ni. Ni kacau-kacau sikit noh. Nampak dia dah macam kecut. Dia macam kecut, lepas tu dia nampak macam sebati. Okey. Lepas tu tudung. Tudung simpan. Tudung simpan. Lepas simpan, mak saya kata semalaman. Maksudnya esok lah. Esok boleh buka. Lepas tu boleh makan. Boleh makan dengan nasi. Kita potong bawang. Mak saya kata sebelum nak makan tu, kalau kata esok dah masak tu, boleh potong bawang, cabai tu. Cabai sikit, bawang sikit. Lepas tu ada yang setengah saya nampak tu dulu mak saya pun dia tabuk dengan nasi sikit. Okey, yang tu saya akan sambung video tu selepas ini untuk esok punya. Saya akan perang dulu yang ni sampai esok dan saya akan sambung video ni. Okey. Tak mana nak simpan? Simpan kat atas tu. Ambil. Okay, jeruk maman dah siap dah. Okay, saya nak try tengok jeruk maman yang dibuat kemarin. Okay, sekarang ni, wah, dah dia bau dah. Jeruk maman tu dah bau. Okay, sekarang ni, saya cuma ada 2 benda saja. Jeruk maman dengan gelama masam. Saiz yang besar ni. Nasi panas satu. Saya nak test. Saya nak try makan. Jeruk maman. Dia jadi kuah dia banyak. Dia punya. Okey, kuah dia. Okey. Sepatutnya jeruk maman ni kena letak dalam satu bekas, potong dengan cabai, lepas tu bawang sedikit. Okey. Saya nak test. Bismillahirrahmanirrahim. Dia punya masam cantik. Kalau dibiarkan lagi beberapa hari, lagi dia masam. Lagi sedap. Ni lama masam. Dia jeruk maman ya. Dia memang sesuai makan yang macam ni saja. Dia tak boleh campur dengan ayam, daging. Dia tak berapa sesuai. Dia campur. Dia suka dengan ikan masin, sambal belacan. Okey. Ulam-ulam. Sedap. Dia punya kuah tu masam. Orang boleh cuba buat jeruk maman.
Okey. Kita jumpa lagi next video. Saya nak menjamu selera makan jeruk maman yang dibuat kemarin. Okey, kita jumpa lagi next video. Assalamualaikum. Salam sejahtera.